So hari ni kita nak test busur baru compound bore. Sebab apa saya pilih jenis yang macam ni? Model ni dia jenis hybrid tau. Sebab dia boleh shoot arrow dan dia juga boleh shoot ball bearing. So kita akan shoot 10 arrow. First shot. Second shot. Grouping tak berapa cantik sangat. Nanti kita akan baiki balik. Grouping tu ada tapi tak berapa kemas lagi. Bismillah. Sebenarnya bore ni tak mahal sangat, dia murah aja, tapi dia shoot okey, tak ada masalah. Feeling dia semua okey. Last shot. Bismillah. Alhamdulillah. Jom kita tengok hasil dia. So ni hasil dia pada jarak 20 meter. Saya orang kata tak berani sangat nak jauh-jauh sangat, tapi okey lah. Grouping semua rapat. Tapi tak, kalau untuk compound bagi saya ni tak berapa rapat sangat. Ada satu ni yang terselit dekat belah kanan. Dapat sesuatu? Kongsi-kongsikan.